Salim, Pengarah Proton Institute at Tech Melaka merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Program Sehari Bersama Kesuma Melaka dan pengarah-pengarah agensi Kesuma. Tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan untuk duduk. Sebelum bermulanya program kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menumpukan perhatian pada video keselamatan yang akan ditayangkan. Dipersilakan. Good day and welcome to Swiss Garden Hotel Melaka. Before I begin, let me offer my thanks on behalf of the management for choosing to host your event at our hotel. I would like to seek for approximately 3 minutes of your time in order for me to walk you through our safety briefing slides. Displayed on the screen is the layout plan of the current venue we are in, Hibiscus Ballroom, located at level 3A. Indicated on the layout plan are 4 emergency exit doors that all our guests are required to use in the event of an emergency. At Swiss Garden Hotel, our safety of all our guests is our biggest priority and concern. And in order to preserve the well-being of our guests, we have placed safety measures throughout the building, which includes a fast response sprinkler system, smoke detectors, evacuation route displayed in all our guest rooms, 24-hour CCTV surveillance, a public announcement system, and lastly, in-house certified first aiders. In the event that the emergency alarm is triggered, there are several steps that we require all our guests to follow in order to remain calm. Firstly, remain calm and stay put at your location and wait for the announcement to be made. The first announcement will notify you that our emergency response team is assessing the cause of the alarm. The second announcement will advise either the cause has been resolved or you would need to evacuate the building. Should an evacuation be required, kindly proceed to the nearest emergency exit as shown on the layout plan. All emergency exits lead to an emergency staircase that will provide guests with a method of exiting the building in a safe manner. Please proceed to the emergency exit doors in an orderly manner. Do not use the lifts in any case. Our emergency response team will be present to guide and lead you to our emergency assembly point. The emergency assembly point is located at the right-hand side of the hotel, across from the lobby, where you will see an outdoor car park area. Our team members will be available to answer any further questions, concerns, or inquiries. Thank you for your attention and cooperation, and we wish you a most successful event. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku, Melaka Maju Jaya, dan diikuti dengan ikrar rukun negara. Hadirin sekalian diminta untuk berdiri.
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan untuk duduk. Majlis akan diteruskan lagi dengan bacaan doa. Dipersilakan Cik Nasrul. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, pada hari yang penuh keberkatan ini kami menadah tangan merafak setinggi-tinggi kesyukuran atas limpah kurnia dan nikmat-Mu yang tidak terhingga. Maka dapatlah kami berhimpun sempena program pemerkasaan tenaga kerja seiring kepesatan teknologi tahun 2025. Ya Allah, ya Basit, Engkau permudahkanlah segala urusan kami pada hari ini agar berjalan lancar dari awal hingga ke akhirnya. Ya Salam, ya Mu'min, kami mohon padamu agar Engkau kurniakan kesejahteraan, keselamatan, keamanan dan keharmonian agar kami dapat menyumbang tenaga dan fikiran demi kelestarian negara dan juga watan dalam apa jua lapangan. Ya Majid, ya Hamid, Engkau sematkanlah dalam hati sanubari kami dengan sifat-sifat terpuji agar segala tugas yang diberi digala sebagai satu amanah dan tanggungjawab yang diberkati, bukan sebagai satu ruang dan peluang untuk direbuti. Justru itu, ya Allah, Engkau perkukuhkanlah kami dengan semangat jati diri dan berintegriti, berdaya saing yang tinggi, pemikiran yang kreatif, inovatif dan berkualiti untuk menggapai negara madani. Ya Sattar, ya Alim, pada kesempatan ini juga kami mohon kepadamu, ya Allah, Engkau memberi kefahaman dari ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kami bagi meningkatkan kemahiran dan prestasi, sama-sama membangun ketemadunan negara untuk terus dilestari, manfaat ilmu bagi meningkatkan produktiviti. Ya Allah, terimalah segala kerja dan khidmat bakti kami dengan sempurna dan dikira sebagai amal ibadah kami kepadamu juga. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati dini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Maju Jaya. Yang berhormat Datuk Wee Hee Sem, Exco Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka. Yang berhormat Datuk Siti Faizah binti Datuk Abdul Aziz, Timbalan Exco Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka. Yang berusaha Teknologis Dr. Nur Huda binti Salim, penyelaras program sehari bersama Kementerian Sumber Manusia Kesuma Melaka, merangkap pengarah Proton Institute EdTech Melaka, pengarah-pengarah jabatan dan agensi di bawah Kesuma Negeri Melaka, para panel penceramah, para majikan, pekerja, kesatuan, penyedia latihan, peserta-peserta program,
tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi atas limpah kurnianya dapat kita berkumpul dalam majlis ini bagi sama-sama menjayakan program Sehari Bersama Kesuma Melaka 2025, pemerkasaan tenaga kerja seiring kepesatan teknologi. Saya bagi pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk B. Hisam, Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka, dan Yang Berhormat Datuk Siti Faizah binti Datuk Abdul Aziz, Timbalan Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka, kerana dapat bersama-sama kita pada hari ini. Saya bagi pihak majlis juga mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua peserta yang terdiri daripada wakil majikan, kesatuan pekerja dan penerima faedah ke program Sehari Bersama Kesuma Melaka 2025. Pijit selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terberi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis bertambah seri. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, program Sehari Bersama Kesuma Melaka 2025, pemerkasaan tenaga kerja seiring kepesatan teknologi, adalah program yang pertama kali dianjurkan dengan kerjasama oleh semua agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia Kesuma Negeri Melaka. Terdapat sebanyak 12 agensi di bawah Kesuma yang bertanggungjawab mengawal selia dan memberi perkhidmatan kepada industri serta pihak-pihak berkepentingan di seluruh negeri Melaka meliputi pekerja, majikan, kesatuan dan pelajar. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian ucapan alu-aluan oleh penyelaras program Sehari Bersama Kesuma Melaka 2025. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Teknologis Dr. Nur Huda binti Salim, Pengarah Proton Institute EdTech Melaka. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jabat, dan salam Malaysia Madani. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang Berhormat Datuk B. Hisam, Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka. Yang Berhormat Datuk Siti Faizah binti Datuk Abdul Aziz, Timbalan Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka. Yang Berusaha Tuan Supian bin Alias, Pengarah JKKP Negeri Melaka. Tuan Haji Nur Muhammad Mahtir, Pengarah Perkeso Negeri Melaka. Tuan Rosli bin Jantan, Pengarah JPP Negeri Melaka. Puan Naziah, Pengarah JTK Negeri Melaka. Puan Hafizah Nabilah binti Muhammad Idris, Pegawai Pengarah JAX Melaka dan Negeri Sembilan. Puan Shurin Tanzii, Pengurus HRD Corp Cawangan PTPK Negeri Melaka. Yang berusaha Teknologis Rostam bin Hashim, Pengarah EdTech JTM Campus Landar. Teknologis Muhammad Razali bin Nur, Timbalan Pengarah Operasi EdTech JTM Campus Bukit Katil. Teknologis Nurul Afifah, Penolong Kanan Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Para panel penceramah, para majikan, pekerja, kesatuan, penyedia latihan serta peserta-peserta program yang saya hormati sekalian. Saya mulakan dengan serangkap pantun. Negeri Melaka permata gemilang, jejak sejarah tersohor dunia. Sumber manusia diperkasa cemerlang, penyuluh harapan generasi kita. Hadirin sekalian, terlebih dahulu saya bersyukur kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis yang cukup bermakna pada petang ini. Saya amat mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Esko dan Timbalan Esko yang dapat bersama-sama kita dalam menjayakan program yang julung-julung kali diadakan ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua wakil industri, majikan, kesatuan sekerja dan para pekerja yang hadir. Kehadiran yang sungguh menggalakkan ini jelas menunjukkan komitmen terhadap usaha memperkasakan sumber manusia di negeri Melaka. Kita berikan satu tepukan. Program
sesi libat mulus yang bertemakan pemberkasaan tenaga kerja seiring kepesatan teknologi ini merupakan satu wadah penting dalam menyampaikan perkhidmatan oleh Agensi Kementerian Sumber Manusia atau KESUMA Melaka kepada semua pemain-pemain industri negeri Melaka. Program ini dirangka bagi memenuhi objektif seperti berikut. Yang pertama, memberikan penerangan jelas tentang perkhidmatan dan informasi terkini kepada semua peserta. Yang keduanya, mempromosi serta berkongsi peluang-peluang yang boleh diambil, diimplement dan dioptimumkan oleh para peserta, dan akhir sekali menghargai dan merapatkan hubungan antara agensi KESUMA dengan masyarakat industri negeri Melaka. Hadirin sekalian, kepentingan program ini adalah untuk menyokong pembangunan sumber manusia selari dengan kemajuan teknologi, membantu industri meningkatkan kemahiran tenaga kerja dan memperkasa tenaga kerja yang berdaya saing serta relevan dengan keperluan masa depan. Hadirin yang dihormati sekalian, program pada hari ini dimuatkan dengan sesi Pocket Talk yang menjadi wadah perkongsian secara ringkas padat daripada agensi-agensi yang berkaitan. Antara topik yang disampaikan adalah dasar dan pelaksanaan gaji minimum di Malaysia oleh JTK, dan struktur pekerjaan, standard pekerjaan dan occupational framework OF oleh JPK, peluang kerjaya dalam sektor occupation safety and health oleh JKKP, memperkasakan pembangunan sumber manusia oleh HRD Corp, program kursus TVET untuk industri oleh EdTech JTN, dan program akademi dalam industri oleh JPK. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, jutaan penghargaan kepada majikan, peserta kesatuan serta semua peserta yang menunjukkan komitmen dan pencapaian cemerlang khususnya dalam memartabatkan sumber manusia. Semoga perkongsian yang telah berlangsung sebentar tadi dapat memberikan pencerahan serta membuka ruang kerjasama yang lebih erat antara kerajaan, agensi dan pihak industri. Diharapkan maklumat yang diperolehi akan dimanfaatkan dalam merancang strategi pembangunan sumber manusia yang lebih berkesan di negeri Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir kata sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Exco dan Timbalan Exco serta semua peserta yang hadir pada hari ini. Harapan kami agar program ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap kata lagi. Bunga KESUMA harum mewangi diletak dalam pasu berkaca. Terima kasih hadirin yang dihormati atas kehadiran dan sokongan yang berharga. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Berusaha Teknologis Dr. Nur Huda binti Salim, Pengarah Proton Institute EdTech Melaka, yang juga penyelaras program Sehari Bersama KESUMA Melaka 2025 atas ucapan aluan sebentar tadi. Terbang di awan burung jentayu di atas papan batang jerami. Tampilah Tuan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Datuk W.E. Sam, Exco Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka, memberikan ucapan perasmian program Sehari Bersama KESUMA Melaka 2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia kami dunia. Bijaklah senang tua, beranilah senang jebat. Salam Lismaradi, salam perpaduan dan salam KESUMA. Terima kasih kepada acara majlis Yang Berhormat Datuk Siti Faizah binti Datuk Abdul Aziz, Kepala Exco Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan, Yang Berusaha Teknologis Dr. Nur Huda binti Salim, Pengarah Proton Institute EdTech Melaka, Yang Berusaha Tuan Sapian bin Alias, Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Negeri Melaka, Yang Berusaha Tuan Haji Nur Muhammad Haji Takdir, Yang Berusaha Cik Rizwan, Tuan Rizwan bin Muda, Timbalan Pengarah Ketubuhan
Keselamatan Sosial yang mewakili Pengusaha Tuan Rosli bin Jantan, Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan JPP Negeri Melaka, yang berusaha Puan Azia binti Said, Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Negeri Melaka, yang berusaha Tuan Haji Wanita Putera, yang berusaha Puan Hafizah Nabila binti Muhammad Idris, Pegawai Perhubungan Perusahaan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja JEX Melaka dan Negeri Sembilan, yang berusaha Puan Surin Tan Si, Pengurus Human Resources Development Corporation Syarikat Taruman Melaka, yang berusaha Puan Muraslina binti Awi, Pengurus Pejabat National Institute of National Safety dan Health Manyos Negeri Melaka, yang berusaha Puan Bagis binti Abbas, Ketua Pejabat Perbadanan dan Tabung Pembangunan Kemahiran ITPK Negeri Melaka, yang berusaha Datuk Dr. Hafiz bin Yusuf, Pengarah Pusat Rehabilitasi Perkisut Tun Abdul Razak Melaka, yang berusaha Tuan Teknologi Sultan bin Hashim, Pengarah Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia Kampus Landar Melaka, yang berusaha Tuan Teknologi Muhammad Razali bin Noh Malang, Pengarah Operasi Kolej Teknologi Termaju Aktek Jabatan Tenaga Manusia Kampus PDKT Melaka, yang berusaha Tuan Teknologi Sultan bin Hashim, Pengarah Kolej Teknologi Termaju Aktek Jabatan Tenaga Manusia Kampus Landar, yang berusaha Teknologi Nurul Akifah binti Muhammad Zaid, Penolong Kanan, Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Para panel penceramah, pada majikan pekerja, kesatuan penyedia pelatihan serta peserta-peserta program yang saya hormati sekalian. Agensi kesemua berbanding bahu menjalankan program penuh makna. Terima kasih atas sumbanganmu bersama membangun semua manusia. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tahniah diucapkan kepada agensi Kesuma Melaka kerana menganjurkan program yang berujung kali diadakan, dan terima kasih juga kerana menjemput saya dalam hari yang penuh sejarah ini. Penghargaan kepada rakan strategi, pekerja, majikan, kesatuan penyedia latihan, peserta serta semua pihak yang hadir dan terlibat dalam menjayakan majlis ini. Program pemekasaan tenaga kerja seiring kepesatan teknologi adalah penting untuk menyokong agenda Melaka Maju Jaya. Ia membuktikan komitmen kerajaan negeri Melaka dalam memastikan tenaga kerja Melaka sentiasa kompeten, inovatif dan berdaya saing menghadapi cabaran automasi serta teknologi yang baru. Program ini juga menjadi jambatan lipat urus antara kerajaan, agensi, industri dan masyarakat Melaka. Hadirin sekalian, statistik dan realiti semasa di Melaka menunjukkan kadar pengangguran pada suku keempat 2024 telah turun kepada hanya 1.8% dan ianya antara yang terendah di Malaysia. Saya ucap tahniah pada semua agensi yang Tunku Lumuzan dan selalu menunjukkan program My Future Jobs untuk membantu rakyat Melaka. Pada masa yang sama, negara secara keseluruhan mencatat kadar pengangguran 3.1% pada suku pertama 2025, di mana ianya menurun berbanding suku yang sebelumnya. Walau bagaimanapun kadar pengangguran rendah, namun terdapat
24,739 kekosongan jawatan aktif di Melaka yang direkodkan melalui portal My Future Jobs dari Januari hingga 19 September 2020. Peluang pekerjaan dijangka semakin bertambah seiring dengan usaha kerajaan negeri Melaka dalam membangunkan kawasan perindustrian baru seperti German Technology Park di Aipanas Jasin, yang kedua M-Port High Tech Park di Mesitana, yang ketiga serta pembesaran LK Industri Park Walk 2.0 di Lipat Ajian Jasin. Ini bermaksud peluang pekerjaan di Melaka memang luas, tetapi dia menuntut pekerjaan yang benar-benar berkemahiran dan majikan yang komited melatih tenaga kerja. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sesi Pocket Talk sebentar tadi telah memberi input teknikal dan praktikal. Ianya baik dalam memberi nilai tambah pada program serta peserta. Hari ini ucapan perasmian menekankan pula aspek dasar dan hala tuju strategi input yang diterima perlu diterjemahkan dalam tindakan oleh majikan, pekerja dan agensi kerajaan. Majlis ini juga diindahkan dengan pemberian penghargaan kepada majikan, pekerja, kesatuan dan penyedia latihan yang menunjukkan prestasi cemerlang. Pengiktirafan ini membuktikan bahawa pelaburan dalam latihan pekerja dan membangunkan hubungan pekerja yang harmoni membawa hasil yang sangat positif. Semoga syarikat serta organisasi lain akan meningkatkan usaha dan menjadikan penghargaan sebagai inspirasi dalam membangunkan sumber manusia industri. Hadirin sekalian, majikan diseru agar menggunakan sepenuhnya dana, levy dan geran latihan yang disediakan kerajaan bagi memperkasakan tenaga kerja. Pada pekerja pula sentiasa meningkatkan kemahiran agar kekal driven dengan perubahan teknologi yang pesat. Kerajaan Negeri Melaka komited menyediakan sokongan dasar inisiatif membangunkan kompetensi dan kerjasama erat dengan industri demi memastikan Melaka terus menjadi negeri yang tenaga kerja berkualiti tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, akhir kata sekali lagi saya merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada agensi kesemua Negeri Melaka kerana berjaya menganjurkan program pada pagi ini. Kita bagi tepukan gemuruh pada kesemua. Dengan penuh sukacitanya saya dengan ini merasmikan program pemerkasaan tenaga kerja seiring kepesatan teknologi. Sekian, terima kasih. Datuk untuk kekal berada di atas pentas bagi acara yang berikutnya. Dengan ini majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Siti Faiza binti Datuk Abdul Aziz dan Teknologis Dr. Nur Huda binti Salim bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Wee Sam bagi menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Access granted. Five, four, three, two, one. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Wee Sam atas kesudian menyempurnakan gimik perasmian itu tadi. Yang Berhormat Datuk dan Doktor dipersilakan mengambil tempat kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi memberi pendedahan dan kesedaran kepada semua tentang kepentingan mengetahui langkah-langkah asas
menyelamatkan nyawa ketika berlaku kecemasan. Marilah kita bersama-sama menyaksikan demonstrasi CPR oleh NIOSH. Dipersilakan. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation merupakan teknik kecemasan yang amat penting apabila seseorang mengalami jantung berhenti atau tidak bernafas. Melalui demonstrasi ini, para peserta diberi tunjuk ajar secara langsung oleh tenaga pengajar bertauliah mengenai teknik asas menilai keadaan mangsa, cara melakukan tekanan dada, chest compression dengan betul, kepentingan mengekalkan ritma dan kedalaman tekanan ketika CPR dijalankan. Aktiviti ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman teori, tetapi juga memberi peluang kepada peserta untuk melihat secara praktikal bagaimana CPR dilaksanakan dengan betul. Pendedahan ini diharapkan dapat melahirkan lebih ramai first responder dalam kalangan masyarakat dan warga kerja yang mampu bertindak pantas ketika kecemasan berlaku. Secara keseluruhannya, demonstrasi CPR ini merupakan salah satu inisiatif penting dalam memperkukuh budaya keselamatan dan kesihatan pekerjaan di samping mendidik orang ramai bahawa tindakan pantas dan tepat mampu menyelamatkan nyawa. Dengan itu, dipersilakan. Tapi aku video aku jalannya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, YB Datuk W. Hisen, Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka. Yang saya hormati YB Datuk Siti Faiza, Puteri Datuk Abdul Aziz, YB Timbalan Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nazirul Mubin bin Abdul Rahman, merupakan wakil pekerja daripada NIOSH, pejabat NIOSH Negeri Melaka. Bersama-sama saya Encik Wan Lumanul Hakim dan juga Encik Fahmi, yang mana akan membantu saya untuk melaksanakan, menjayakan kita punya sesi pada petang ini. Baik, berdirinya saya di sini adalah untuk memberi sedikit pembelajaran ataupun lebih mudah sedikit gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan YB berkaitan dengan teknik melakukan CPR, yang mana mungkin kita lihat benda ni simple, mudah, ringan, tetapi sangat-sangatlah penting dalam kehidupan harian kita. Kenapa? Perkara-perkara yang tak ingin ni berlaku tanpa dirancang. Jadi untuk kita lebih mudah faham, untuk pastikan tuan-tuan dan puan-puan mudah faham, kami sediakan sedikit sketsa ataupun simulasi berkaitan dengan teknik CPR itu. So apa yang kita sediakan adalah sketsa kita andaikan di dalam sebuah kursus. So yang hari ini kita represent sebagai NIOSH, jadi kita sediakan simulasi di dalam kelas khusus safety di pejabat NIOSH Negeri Melaka, yang mana kita ada 2 orang peserta. Ikutkan ramai lah, tapi kita sediakan 2 orang, yang mana salah seorang peserta ataupun satu peserta akan mengalami sesak nafas ataupun lelah, dan yang seorang lagi mempunyai sedikit ilmu ataupun asas berkaitan dengan occupational first aid. Jadi bagaimana caranya, apa tekniknya, kita panggil sebagai action plan ataupun plan tindakan, yang mana kita gunakan metod kita panggil sebagai Dr. CAP. So itu dia punya short form lah. So yang penuhnya adalah DRCAP. So saya akan terangkan lebih lanjut apa itu D, apa itu R, apa itu C, apa itu A dan apa itu B. Okay. Baik, so tanpa membuang masa, saya teruskan kepada kita punya simulasi. Ready? Okay. Yang pertama sekali, kita pergi kepada D, iaitu danger, bahaya. So kita tahu bahayanya adalah seorang peserta mengalami sesak nafas ataupun lelah. So bagaimana cara kita nak tahu
apa simptom mangsa mengalami sesak nafas. So, yang pertama sekali, simptom awal yang kita boleh tahu, dia akan mula dengan batuk. So, kita tahu sesak nafas bermaksudnya nafas dia tidak terkeluar. Bermaksud simptom awal ni adalah batuk. So, kita nampak dia dah batuk, bermaksud itu ada simptom awal. Seterusnya, Encik Luqman yang mempunyai asas sedikit berkaitan OFA ni akan respon kepada mangsa tersebut. Apa yang dilakukan pada Encik Luqman? Okey, so Encik Luqman telah bertanya kepada mangsa ataupun peserta yang mengalami sesak nafas untuk mendapatkan kondisi dan respon dari mangsa tersebut. Penting kenapa kita perlu tanya, kerana kita perlu mendapatkan kondisinya sama ada dia kritikal ataupun tidak, dan perlu ke kita melakukan teknik CPR. So kalau kata dia okey, dia sekadar batuk tersedak, mungkin ada orang sebut nama dia, kan? So kalau dia respon maksudnya tak ada apa-apa lah. So kalau tak respon bermaksud dia kritikal. Okey, seterusnya kita pergi pada teknik yang kedua adalah respon. Okey, silakan Cik Luqman. So apa yang Cik Luqman buat? Mengangkat mangsa. Kenapa perlu angkat dan membawa ke tempat lain? Supaya kita mendapatkan kelegaan kepada mangsa. So kita boleh bagi dia kawasan yang lebih sesuai untuk mendapatkan air ventilation ataupun air circulation untuk mangsa. Okey, seterusnya bagaimana cara untuk menurunkan mangsa tersebut? Kalau kita tengok kat sini, Cik Luqman berdiri secara kuda-kuda. Kalau orang bersilat, dia tahulah kuda-kuda tu macam mana. Jadi dekat sini kita lihat kaki kanan menahan belakang mangsa untuk support turun dengan perlahan dan selamat. Silakan. Akhir sekali menahan kepala Cik Luqman, Cik Fahmi mangsa. Seterusnya kepala dah settle, kita pergi pada bahagian kaki. So ini kena fokus. Kalau kata salah position dia, boleh jadi benda lain pula. So kepala dah settle, seterusnya kita pergi kepada bahagian kaki. Okey, apa yang Cik Luqman buat, tuan-tuan dan puan boleh lihat, dia meninggikan sedikit kakinya lebih daripada paras badan. Kenapa perlu tinggikan? Sebab di sini kita lihat dia sesak nafas. Bermaksud pergerakan nafas, blood circulation tidak sempurna. Jadi bila kita tinggikan kaki, so peredaran darah akan bergerak lebih pantas ke otak untuk memberi signal yang lebih lanjut. So bila tinggikan kaki, so dia bergerak dengan lebih lancar blood circulation tu. Okey, so kita dah respon dia, dah bagi dia pelancaran darah. So apa yang perlu dilakukan adalah Encik Luqman perlu sekali lagi mendapatkan kondisi mangsa tersebut. Tadi dia ada bunyi lagi, sekarang ni dah tak ada bunyi. Okey, bermaksud dia dah kritikal, maksudnya dah tak sedap. So apa yang perlu pertama sekali dilakukan, yang wajib dilakukan adalah terus buat CPR ke? Terus? Tidak. Sebab kita bukanlah authority, kita bukan authorized. Bermaksud kita kena call talian hotline pihak berwajib ataupun ambulans untuk memberi rawatan bantuan kecemasan yang lebih lanjut. So dekat sini apa yang Cik Luqman buat ni adalah rawatan awal, sementara menunggu pihak berwajib sampai untuk memberi rawatan lebih lanjut. Jadi kita menghubungi talian kecemasan terlebih dahulu. Selepas dah menghubungi, so tadi kita tengok dia tak ada respon, bermaksud kita perlu melakukan teknik CPR. So seterusnya, sementara menunggu pihak berwajib sampai, kita perlu melakukan teknik C, adalah compression. So bagaimana cara untuk melakukan compression? Encik Luqman. Okay. Encik Luqman mengangkat kedua-dua tangannya dan menyilang antara satu sama lain dan melakukan interlock tangannya dan meletakkan tangannya di mana lokasi sebenarnya adalah di bawah paras dada, ataupun kita mudah lebih faham di ulu hati, di bawah paras dada. So bila dah letak,
berapa kali kita nak melakukan tekanan ni? 30. Adakah sampai dia kurus? Adakah sampai berlekuk dada dia? 30 Ya. kali. So dia ada kiraan dia. Ini yang penting. Kalau orang yang tak mempunyai ilmu, dia akan tekan. Selagi orang tu tak sedar, dia akan terus buat. So dia ada kiraan dia di antara 100 hingga 120 kali tekanan. Okey, cuma tapi ni tak adalah sebab dia sedar kan. Takutkan tersedar pula. Okay. So, andai kata Encik Roman telah membuat 120 kali tekanan dan selepas membuatnya, kita tengok apa respon mangsa tersebut. Okey, seperti yang kita lihat, mangsa memberi respon. Dia macam mana awalnya tadi, macam itulah akhirnya. Bermaksud dia bermula dengan tersedak ataupun batuk. Dan dia diakhiri dengan tersedak juga berbatuk. Jadi bermaksud itu adalah respon yang baik, yang positif. So kita andaikan dia telah pulih dan pernafasannya telah lancar semula. So apa yang perlu kita lakukan adalah kita pergi kepada recovery position. Bagaimana Cik Roman? Recovery position? Jangan tolak ke bawah ya. Okey. So kita nampak dekat sini Encik Roman mengiringkan badan mangsa ni ke sebelah kanan. Kenapa dia sebelah kanan? Bukan sebelah kiri. Bukan dia menyarap. Sebab jantung terletak di sebelah kiri. Jadi kita mengiring sebelah kanan supaya kedudukan ataupun kita tak memberi pressure kepada jantung tersebut. Kalau kita mengiring sebelah kiri, kita telah memberi pressure dan pergerakan jantung tersebut tidak sempurna. Jadi kita mengiringkan sebelah kanan. Jadi kita dah buat recovery position. So kita tunggulah sampai pihak berwajib sampai. Sekiranya dia dah sedar dan tidak mengalami sesak nafas lagi. So okey, kita just monitor saja sehinggalah pihak berwajib sampai. Sekiranya masih tidak sedar, kita akan pergi lagi 2 step, iaitu A dan juga B, airway dan juga breathing. Tapi untuk petang ni, atas sebab hygiene, kita tak boleh nak tunjukkanlah airway dan breathing tu, sebab dia baru lepas makan kambing tadi. So hygiene lah kat situ. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu yang lebih lanjut, bolehlah masuk sendiri khusus, merasai sendiri pengalaman macam mana nak lakukan benda-benda ni. Macam ni tuan-tuan dan perempuan hanya lihat saja. So tak puas. So kalau nak puas, masuk sendiri khusus occupational first aider ataupun basic occupational first aider, merasai sendiri yang mana kita punya khusus tu sangat-sangat lengkap dengan examnya, dengan patungnya, dengan magnitude-nya. So boleh tekan, nak tekan sampai ke dalam dada pun tak ada masalah. Kita memang sediakan peralatan tu. So kalau tuan-tuan dan perempuan berminat untuk mendaftar khusus ni, boleh berjumpa dengan kami, dengan PIC untuk bertanyakan lebih lanjut. Selain daripada khusus OFA ni pun kita ada juga. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, kita buat ni tak lama, sekejap. Simple je benda. Tapi benda tu kalau kita tak tahu, masalah tak sekiranya berlaku dalam kehidupan harian kita? Masalah, walaupun benda tu simple. Jadi akhir kata daripada saya, kita sama-samalah menjaga keselamatan dan kesihatan diri kita. Dalam Maktab Pondok Malaysia, menjaga keselamatan dan kesihatan diri sendiri, orang lain dan sekeliling. Jadi akhir kata daripada saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan pihak penganjur kerana sudi memberikan kami sedikit masa untuk memberi taklimat lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Nayosh atas demonstrasi CPR itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian penghargaan kepada Datuk sekali klik ya. Bagi menyempurnakan penyerahan penghargaan ini juga dijemput Puan Syirin Tanzihi, pengurus cawangan Heshali Corp, Melaka naik ke pentas bersama-sama dengan YB Datuk dan Doktor.
HRD Corp adalah agensi kesuma yang diberikan mandat oleh Kerajaan Malaysia untuk memangkin pembangunan tenaga kerja sedia ada dan bakal pekerja. Pihak berkepentingan utama HRD Corp adalah majikan dan penyedia latihan. Jumlah majikan berdaftar di Melaka adalah sebanyak 2,728. Majikan yang mempunyai caruman lebih tertinggi setakat bulan Ogos tahun 2025 adalah Infineon Technologies Malaysia Sdn Bhd. Dijemput Wakil Infineon Technologies Malaysia Sdn Bhd untuk menerima anugerah penghargaan pihak berkepentingan utama HRD Corp Melaka 2025 bagi kategori majikan berdaftar. Seterusnya, bagi kategori penyedia latihan, jumlah penyedia latihan di Melaka adalah sebanyak 141. Penyedia latihan yang melaksanakan latihan tertinggi bersama majikan berdaftar di Melaka setakat Ogos tahun 2025 adalah ITS Management Sdn Bhd. Dijemput Wakil ITS Management Sdn Bhd menerima anugerah penghargaan pihak berkepentingan utama HRD Corp Melaka 2025 bagi kategori penyedia latihan. Dipersilakan. Seterusnya, bagi kategori rakan kerjasama National Training Week NTW, jumlah rakan kerjasama NTW 2025 Melaka adalah sebanyak 109. Jumlah rakyat Melaka yang menyertai NTW 2025 adalah sebanyak 110,188 orang. Rakan kerjasama NTW 2025 Melaka yang menyumbang kepada latihan dan peserta tertinggi adalah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Kampus Alor Gajah, Cawangan, Melaka. Dijemput wakil daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Kampus Alor Gajah, Cawangan, Melaka menerima anugerah penghargaan pihak berkepentingan utama HRD Corp Melaka 2025 bagi kategori rakan kerjasama National Training Week NTW. Dipersilakan. Dijemput kepada semua penerima anugerah untuk bergambar bersama-sama dengan YB Datuk. Putih yang jadi nejang dia. YB Datuk dan Doktor diminta untuk kekal berada di atas pentas. Terima kasih diucapkan kepada Puan Shirin dan para penerima. Dengan hormatnya dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Seterusnya, majlis menjemput Encik Rosli bin Jantan, Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan Negeri Melaka, naik ke pentas untuk bersama-sama YB Datuk dan Doktor bagi penyerahan berikutnya. Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia JPPM menggalakkan majikan melaksanakan Industrial Harmony Index Self Assessment IHISA. IHISA merupakan kaedah penilaian kendiri hubungan pekerja majikan di sebuah syarikat yang mengambil kira pandangan pekerja terhadap majikan. Syarikat yang melaksanakan IHISA perlu mematuhi syarat yang telah ditetapkan bagi melayakkan syarikat menerima kad laporan IHI dan seterusnya memperolehi sijil penarafan syarikat Harmoni SPSH. Kad laporan ini menjelaskan dengan terperinci kedudukan dimensi keharmonian perusahaan di syarikat.
Melalui kad laporan IHI, majikan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pengurusan hubungan pekerja majikan supaya penambahbaikan dapat dilaksanakan secara berterusan. Untuk itu, dipersilakan wakil majikan kepada Asia Recruit Management Sdn Bhd. Seterusnya, Evers Malaysia Sdn Bhd. Oh, boleh panjang lagi ya. Okeylah, nampak bola ni. Artinya dah tak boleh panjang. Dijemput Farmasi Alam Sdn Bhd. Dan diikuti Mega Quarry Products Sdn Bhd. Dijemput kepada semua majikan untuk bergambar bersama-sama dengan YB Dato'. YB Dato' dan Doktor diminta untuk kekal berada di atas pentas. Terima kasih diucapkan kepada Encik Rosli dan para penerima. Dengan hormatnya dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Bagi acara penyerahan seterusnya, majlis menjemput teknologis Dr. Nur Huda binti Saleh mewakili EdTech JTM untuk penyerahan berikutnya. Bermula tahun 2024-2025, sistem pelatihan Dual Nasional telah melalui penjenamaan semula di bawah agenda Akademi Dual Latihan Industri ADI, iaitu ADI Berantisan. Transformasi ini dibuat bagi menambah baik struktur, imej dan keberkesanan program supaya lebih relevan dengan cabaran masa kini. ADI Perantisan merupakan salah satu usaha untuk memperkukuh kemahiran pelatih melalui pembelajaran secara teori dan praktikal je nampak banyak pesana. Aku berdiri. Kerjasama erat antara institusi latihan Baik aku sini. Dia dekat kat sini. Mana ada aku berdiri. dalam Mana aku melahirkan senang. tenaga kerja mahir, kompeten dan berdaya saing. Majlis dengan penuh hormatnya ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada para majikan yang telah memberikan sokongan padu dalam menjayakan program ADI Perantisan. Sumbangan pihak majikan bukan sahaja membuka ruang kepada pelajar untuk memperolehi pengalaman industri sebenar, bahkan turut membantu melahirkan tenaga kerja mahir yang kompeten dan bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Bagi pihak penganjur, setinggi-tinggi terima kasih kami ucapkan atas kerjasama erat yang terjalin. Semoga hubungan strategik ini dapat diteruskan demi pembangunan modal insan negara. Dengan ini disampaikan penghargaan majikan kepada Encik Borhan bin Yusof mewakili MB Automation Melaka untuk menerima penghargaan. Dijemput. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Hairi bin Rahim mewakili CTRM Aero Composites Sdn Bhd untuk menerima penghargaan.
CRM. CRM. Spare part kata orang. Body. Kena tak? Kalau tak kena, aku tak tahu. Aku dah perlu kamu. Dijemput kepada semua penerima anugerah untuk bersama-sama bergambar dengan YB Dato'. Kak, ni temu ke belakang. YB Dato' dan Dr. diminta untuk kekal berada di atas pentas. Dipersilakan kepada para penerima anugerah untuk kembali ke tempat masing-masing. Seterusnya, majlis menjemput Puan Hafizah Nabila binti Muhammad Idris, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Negeri Melaka, naik ke pentas untuk bersama-sama YB Dato' dan Dr. bagi penyerahan berikut. Bagi anugerah Kesatuan Kerja Contoh Sektor Awam Negeri Melaka tahun 2025, pencapaian kesatuan ini adalah terlibat dalam CSR checks yang telah diadakan di Masjid Tanah Melaka, menganjur libat urus dan taklimat untuk ahli berkaitan SSPA, penganjur kejohanan bowling Piala Presiden Paksu, penganjur Indoor Games peringkat PDRM Melaka, penyerahan Hari Pekerja 2025 beserta Hari Pekerja 2025, Jiwa Madani Kibar Jalur Gemilang bersama Jabatan Penerangan Daerah Melaka Tengah peringkat Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka, perlawanan persahabatan Indoor Games bersama Pejabat Tanah dan Fama, menyertai perarakan Maulidur Rasul peringkat Negeri Melaka, johan terbitan artikel palsu sebanyak 2 kali, kerjasama dalam program keagamaan peringkat IPK Melaka, johan deklamasi puisi peringkat Kementerian Dalam Negeri, penyertaan sukan maksak bagi sukan pingpong dan catur. Anugerah Kesatuan Kerja Contoh Sektor Awam Negeri Melaka tahun 2025 dijemput Kesatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Tadbir dan Awam Pasukan Polis Semenanjung Malaysia Cawangan Melaka. Dipersilakan. Bagi anugerah Kesatuan Kerja Contoh Sektor Badan Berkandung Negeri Melaka tahun 2025, pencapaian kesatuan ini adalah menghadiri sambutan Hari Pekerja yang diadakan setiap tahun, mengadakan program pengagihan kubur lambu setiap tahun pada bulan Ramadan, menganjurkan seminar kepimpinan dan pengurusan Kesatuan Sekerja pada tahun 2024 dan 2025, sumbangan pakaian sekolah kepada anak ahli, sumbangan kepada pesara, sumbangan perkahwinan kepada ahli, sumbangan bantuan kemalangan kepada ahli yang terlibat, sumbangan khairat kematian, sumbangan anak cemerlang dalam pemeriksaan, sumbangan perayaan untuk ibu bapa tunggal. Anugerah Kesatuan Kerja Contoh Sektor Badan Berkandung Negeri Melaka tahun 2025 dijemput Kesatuan Pekerja-Pekerja Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. MB ya? Anugerah Kesatuan Kerja Contoh Sektor Swasta Negeri Melaka tahun 2025, pencapaian kesatuan ini adalah penganjur bersama CSR peringkat Melaka dan Negeri Sembilan, ahli Kesatuan Gabungan Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia MTUC, sumbangan wang ihsan kepada ahli yang bersara wajib 60 tahun dan ahli yang bersara umur 55 tahun, sumbangan wang ihsan kepada ahli yang mengalami rumah terbakar, sumbangan wang ihsan kepada ahli yang diberhentikan disebabkan eksekusi, sumbangan wang ihsan kepada ahli yang kemalangan pergi dan balik kerja serta patah anggota badan,
peserta Hari Pekerja 2025 peringkat kebangsaan, sumbangan wang ihsan kepada waris ahli yang meninggal dunia serta ahli yang pasangan mereka meninggal dunia. Anugerah Kesatuan Kerja. Contoh, sektor swasta Negeri Melaka tahun 2025 dijemput Kesatuan Pekerja-Pekerja Infineon Malaysia Sedia Berhad. Bagi anugerah Tokoh Kesatuan Kerja Contoh Negeri Melaka tahun 2025 dijemput Puan Nuraini binti Abu Hashim daripada Malayan Nurses Union MNU. Dipersilakan. Kepada semua penerima anugerah untuk bersama-sama dengan YB Datuk untuk sesi bergabung. YB Datuk dan Doktor diminta untuk kekal berada di atas pentas. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hafizah dan para penerima. Dengan hormatnya dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan upacara penyerahan penghargaan kepada Majikan Prihatin Perkeso dan penerima faedah Perkeso. Untuk itu, majlis menjemput Encik Ridwan, wakil kepada Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Negeri Melaka naik ke pentas untuk bersama-sama YB Datuk dan Doktor bagi penyerahan berikutnya. Penghargaan kepada Majikan Prihatin kategori lokaliti. Majikan ini telah menawarkan peluang pekerjaan kepada 50 pencari kerja tempatan di Karnival My Future Jobs Negeri Melaka bersempena Hari Tibet Negara pada 11 hingga 13 Jun 2025 yang lalu. Dijemput Wakil Resources Berhad yang diwakili oleh Wakil Majikan HR Manager Ko Pei Kim. Dipersilakan Puan. Penghargaan kepada Majikan Prihatin kategori golongan sasar. Majikan ini telah membuka peluang pekerjaan kepada golongan OKU dan klien penjara. Telah menawarkan pekerjaan kepada 41 orang golongan rentan bagi menyokong usaha pembangunan komuniti yang inklusif serta memperkukuhkan pasaran pekerjaan negara. Dijemput Rektor Malaysia Sedia Berhad. Penghargaan Majikan Prihatin kategori Lindung Kerjaya. Perkeso menghargai atas sokongan dan inisiatif majikan dalam membantu program Lindung Kerjaya melalui pengambilan seramai 15 penerima faedah Perkeso dengan secara langsungnya membantu memperkukuhkan pembangunan tenaga kerja dan kesejahteraan sosioekonomi negara.
dijemput CPI KL Senyap Rehat Melaka Factory. Dipersilakan. Seterusnya, bagi penerima faedah perkeso, dijemput Puan Rosidah binti Ismail. Puan Rosidah penerima faedah pencen penakat atas kematian suaminya bernama Muhammad Harith bin Abdul Samad yang telah meninggal dunia pada 14/9/2025. Menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 dan pencen bulanan pencen penakat. Dipersilakan Puan. Penerima seterusnya, Puan Sairah binti Muhammad Saleh, Madu dan 2 orang anak menerima faedah pencen penakat atas kematian suaminya bernama Ghazali bin Abdul Rahman yang telah meninggal dunia pada 22/8/2025. Puan Sairah menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 dan pencen bulanan penakat. Dipersilakan Puan. Kena lagi begini bergenjak sikit. Bagi penerima faedah seterusnya, Muhammad Faizan bin Muhammad Safi mengalami kemalangan semasa bekerja pada 9/1/2025 terkena message trading menyebabkan cederaan putus sebahagian jari pertama dan keempat. Telah menerima cuti sakit selama 81 hari dan bayaran faedah hilang upaya sementara telah dibayar. Faedah hilang upaya kekal telah ditaksirkan oleh jemaah doktor sebanyak 27% dan bayaran berkala bulanan sejumlah RM400 sebulan. Orang berinsurans masih boleh bekerja. Dipersilakan Cik Muhammad Faizan bin Muhammad Safi. Pakai ini pasang. Bagi penyerahan kepada penerima seterusnya, dimohon kepada YB Datuk-Datuk dan Doktor untuk turun daripada pentas. Dipersilakan. Dan penerima anugerah yang berada di atas, kekal dan berada di atas pentas. Seterusnya, dipersilakan Encik Zamri bin Amis. Encik Zamri mengalami kemalangan semasa bekerja pada 19 hari bulan 7 2025 di mana peti kotak Swiss telah terjatuh dan menghampak belakang badannya menyebabkan mengalami patah tulang pikul. Telah menerima cuti sakit selama 52 hari sehingga 9/9/2025 dan bayaran faedah hilang upaya sementara telah dibayar. Orang berinsurans masih dalam cuti sakit dan masih mendapat rawatan susulan. Itu orang berinsurans. Pusing. Bagi penerima faedah seterusnya,
Taufik bin Wahid. Encik Muhammad Taufik menerima faedah pencen ilat. Orang berinsurans mengidap penyakit left basal ganglia with underlying hypertension sejak tahun 2023. Jemaah Dr. Pekeso telah mengesahkan keilatan OB pada 9/9/2025. OB telah menjalani rawatan rehabilitasi di pusat rehabilitasi Pekeso selama 3 bulan. OB juga telah menerima lampin pakai buang serta beberapa alat pemulihan lain. Hari ini akan dibekalkan dengan lampin pakai buang. Penerima faedah seterusnya adalah Fatin Syahira binti Abdul Rahim. Puan Fatin adalah penerima faedah pencen ilat. Orang berinsurans mengidap penyakit sistemik lupus erythematosus ataupun SLE. Jemaah Dr. Pekeso telah mengesahkan keilatan OB. OB juga telah menerima lampin pakai buang serta beberapa alat pemulihan lain. Hari ini dibekalkan dengan lampin pakai buang. Penerima seterusnya adalah Puan Sunaina binti Abu. Puan Sunaina adalah penerima faedah pencen ilat. Orang berinsurans OB mengidap penyakit kegagalan buah pinggang. Jemaah Dr. Pekeso telah mengesahkan keilatan OB. OB layak menerima bantuan kerusi roda. Puan Datuk dimohon untuk bergambar dengan penerima-penerima faedah dan majikan.
diucapkan kepada Encik Ridwan dan para penerima. Dengan hormatnya dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. YB Datuk-Datuk dan Doktor dimohon untuk kembali ke atas pentas bagi acara berikutnya. Tak habis lagi, sekejap lagi naik atas. Sekejap lagi naik atas. Ramai kat situ, penuh. Benih emas, masaknya padi, mawar merah dan aku nak tarik lagi dah habis dah. Terima kasih Daun Meladi, Budi Tuan dan yang seketik. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Nur Huda binti Salim, Pengarah Procton Institute Edtech Melaka merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Program Sari Bersama Kesuma Melaka untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Wee Hee Sam. Dipersilakan Puan. Seterusnya dijemput Yang Berhormat Datuk Siti Faizah binti Datuk Abdul Aziz untuk menerima cenderamata. Terima kasih kekal berdiri bagi sesi fotografi. Oh, yang ambil dari atas. Yang ambil dari atas. Tak dapat. Dapat. Dia kecil. Dia dari pentas ke bawah. Satu boleh. Diucapkan kepada YB Datuk Wee Hee Sam, YB Datuk Siti Faizah dan Dr. Nur Huda serta pengarah-pengarah untuk sesi bergambar di atas pentas. YB Datuk, Doktor dan pengarah-pengarah dipersilakan mengambil tempat duduk kembali bagi sesi bergambar bersama peserta. Majlis juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Wee Hee Sam atas kesudian menyampaikan cenderamata penghargaan dan bantuan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di bahagian